Hai guys, sekarang ni saya nak pergi cawangan kami di IM7 Kuantan. Okay, kenapa nak pergi sana? Sebab saya nak pergi sana tengok staff saya, kedai. Pastikan staff saya ada kerja, layan customer dengan terbaik. Let's go. Okay, saya sudah sampai IM7. Okay, kedai IM, kedai motor IM. Nampak Okay, ini kita letak signboard Honda. Depan kedai kami adalah Seri Manja Hotel IM7. Okay, kalau nampak Seri Manja Hotel, korang boleh nampak kedai saya. Okay, jom kita masuk tengok apa motor ada dalam kedai. Let's go. Okay, dalam kedai kami ada banyak jenis motor. Kami ada Honda, motor M-Force ada, Yamaha ada, Aveta pun ada. Okay, kalau korang duduk dekat IM7, IM Kuantan, Taman Khas, korang kalau nak beli motor, boleh je datang kedai saya dekat IM7, depan Seri Manja Hotel IM7 sahaja. Okay, yang paling penting guys, ingat, kedai kami bukan sahaja jual motor, tapi kami ada pusat servis di kami punya HQ dekat Jalan Berserah, sebelah Public Bank saja. Sebab ramai customer dia tak tahu lepas beli motor, kalau motor ada masalah pergi mana. Okay, sebab saya dapat banyak feedback daripada customer saya sendiri. Customer datang kedai saya, dia kata okay, motor saya beli dekat tempat lain, tapi sekarang ni motor saya ada masalah. Macam mana? Sebelum kedai tu dia cuma jual saja, dia tak mahu servis. Okay, yang paling penting kami ada pusat servis ya. Kalau contoh korang beli motor dengan Multi X Motor kedai saya, kami boleh janji dengan 2 tahun waranti ataupun 20,000 km mana-mana sampai dulu. Okay, kedai sini ada brand Aveta pun ada, Honda ada. Okay, jadi Aveta ni, ini Nova 125. Jadi kalau korang ada bajet dalam 6,000, 5,000 lebih kan ni? Okay, 5,000 lebih cash. Kalau nak skuter 125cc, saya cadang Nova 125. Sebab kalau macam Vario 125, harga dia tinggi sikit, 7,000 lebih on the road. Ini 5,000 lebih harga on the road tau. Kalau korang nak bayar cash, boleh. Nak loan, boleh. Sebab bukan semua kedai motor dia boleh terima cash. Tapi kedai saya terima cash untuk Nova 125, tak ada masalah. Okay, ini Aveta RX110, harga 3,000 lebih, tak sampai 4,000 on the road. Kalau korang nak jadi motor murah, motor mahal tinggi sikit macam ADV, motor sisi besar, ada juga. Okay, korang boleh datang kedai saya tengok motor ni. Okay, nampak? Ini tempat kosong kan? Tempat kosong sebab saya belum top up motor lagi. Saya akan top up dalam minggu ni ataupun minggu depan. Jangan risau. Motor kalau dah habis, saya kena pastikan sini ada motor, supaya kalau korang datang kedai, korang boleh compare motor apa yang ada dekat dalam kedai. Korang boleh nampak depan mata, supaya korang boleh test motor tu. Okay, dekat kedai saya cawangan IM7, saya ada satu sale dekat sini, nama dia Alia. Kalau korang datang kedai, dia layan korang dengan cara tak betul ataupun rasa tak selesa, boleh cakap dengan saya, boleh komen dekat bawah, saya akan marah dia. Okay, nama dia Alia.